Motif hiasan tradisional Melayu bunga pecah lapan menjadi ilham kepada perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro 2 untuk menghasilkan reka bentuk kereta konsep barunya yang dinamakan Chapter 2 atau C2. Ketua Pereka Bentuk Pro 2 Nur Anzari Muhammad Nur berkata ia merupakan salah satu usaha syarikat itu dalam mengetengahkan warisan Melayu yang canggih ke peringkat global. Beliau ditemui utusan Malaysia selepas majlis pelancaran C2 yang disempurnakan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad sempena pameran mobiliti antarabangsa Kuala Lumpur KLIMS 2026 kemarin. C2 adalah kereta konsep segmen B dilengkapi ciri bantuan pemanduan kecerdasan buatan AI seperti navigasi masa sebenar, lokasi stesen pengejasan, kemas kini trafik, ciri anti curi dipertingkat serta bantuan parkir kenderaan. Dalam pada itu, Zainal Abidin berkata C2 mewakili gaya reka bentuk berbeza, dilengkapi teknologi terbaru serta dicipta oleh pereka muda dan berbakat yang mencerminkan visi Pro 2 terhadap masa depan EV.